Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana cara kita nak buat invoice jualan. Kita nak jual pada customer, okay, menggunakan invoice lah, kita bagi invoice. Pertama sekali kita klik pada sales. Okay, seterusnya kita dah tengok. Sekarang kita nak buat invoice. Cara nak buat invoice dia ada dua. Okay? Yang pertama direct melalui invoice ni lah. Kita ambil, kita terus buat invoice. Kita klik pada invoice. Okay, kita nak jual barang, kita nak bagi invoice pada customer. Okay, dalam invoice kita dah klik invoice, kita klik pada new ni. Okay, klik pada new. Okay, payment mode dia ada credit sales dan cash sales. Apa beza dia? Credit sales ni maknanya jualan tu secara hutang lah. Kita bagi customer invoice, dia boleh bayar kemudian. Contoh invoice 1000, dia boleh bayar 1000 tu kemudian. Ataupun dia boleh bayar deposit dulu 500 kemudian. Cash sales ni pula adalah bila kita bagi invoice, dia macam kena runcit lah, kita bagi receipt atau invoice tu, dia terus bayar. RM15 dia terus bayar. Credit sales ni, bayaran dia tu kemudian, dia hutang lah. Okay. Contohlah kita buat credit sales, cara hutang, pilih credit sales dan masukkan nama customer. Kita boleh pilih kat sini ataupun boleh add contact kalau belum ada dalam database kita. Okay, katakan daripada syarikat ABC, customer kita ABC, kita pilih saja company ABC tu. Kemudian kita scroll ke bawah. Okay, dekat bahagian item ni kita nak masukkan item barang yang kita jual, barang dan perkhidmatan. Okay, klik saja pada item. Okay, kemudian kita boleh pilih lah dari senarai yang kita ada ni, kita nak jual apa. Okay, katakan kita nak jual iPad. Masukkan iPad. Okay, masukkan kuantiti. Harga. Berapa harga sini. Okay, kalau kita nak tambahkan description, maknanya penerangan lebih lanjut, kita boleh letak kat sini. So, column. Kemudian, jadi, okay, kita nak masukkan info. Kita boleh masukkan dekat bawah ni. Contoh, okay, dia ada maklumat tambahan. Nak add item baru, kita klik pada item. Okay, kita pilih dari senarai barang yang ada. Kalau tak ada dalam database kita, kita boleh klik pada add product. Okay, dalam add product ni kita boleh masuklah nama dia. Okay, contohnya iPhone. Okay, kemudian kita masukkan harga. Okay, dan maklumat lain yang kita masukkan lah. Harga jualan, harga belian kalau perlu. Dan kita save. So, bila kita save, dia akan ada dalam database kita untuk kita gunakan akan datang. So, dia dah ada lah dalam ni. Satu unit katakan. Okay, so dah ada maklumat item. Okay, terms and condition ni kita boleh masukkan. Terms and condition ni contohnya terma pembayaran. Contohnya dia kena bayar dalam 30 hari, kita boleh tulis dekat sini. Okay, dan dia akan save untuk akan datang lah. Maklumat nombor akaun, semua kita masukkan dalam info. Dan kemudian kita scroll ke bawah. Kalau dah selesai, kita boleh klik save. Tapi quick save email ni, kalau tak nak email, tak perlu tick lah. Kalau nak di auto email, kita tick. My invoice console ni pula, kalau maklumat kita dah lengkap, nak terus jadikan invoice, kita klik pada validate. Tapi kalau belum lagi nak buat invoice, biarkan saja normal buat masa ni. Okay. Dan kita save. So, kita boleh tengok invoice kita, klik pada action, klik pada PDF, okay, inilah invoice kita. So, kalau kita nak save, kita boleh tick pada button save ni, okay, ataupun download. Kalau nak print, boleh klik print. Okay. Dan dia akan ada satu QR kat sini, maknanya ni tak validate lagi lah, tak jadi invoice lagi. Tapi kalau customer kita nak request di invoice, dia tak perlu bagi tahu kita pun. Cukup dia scan pada QR ni, dia akan masukkan information yang diperlukan untuk invoice dan automatic dia akan convert menjadi invoice. Ini kemudahan ataupun salah satu kelebihan buku lah. Kita tak perlu masukkan detail company customer tu. Dia boleh scan pada QR ni dan terus convert jadi invoice. Okay, so ni cara kita nak buat invoice lah. Ni cara pertama. Okay, dekat action ni juga ada duplicate. Maksudnya kita boleh copy invoice ni.
untuk nak jimatkan masa lah untuk buat invoice yang lebih kurang sama. Dan okey, ini adalah credit sales. Maknanya kita jual secara kredit lah, hutang. Kalau customer nak bayar nanti, kita klik saja pada add payment. Yang ni saya akan tunjuk dalam video. Okey, saya nak tunjuk satu lagi cara nak buat invoice melalui quotation, melalui suruh harga. Yang ni kita nak buat direct invoice, klik saja pada invoice. Tapi kalau kita dah pernah bagi quotation, kita klik pada quotation. Okey, dia akan keluar senarai quotation yang kita dah pernah buat. Okey, contohnya untuk ABC Senin Berhad kita dah buat quotation bernilai 3,700. Kita boleh view dulu ataupun kita boleh, okey, tak perlu klik buku ni tak perlu klik. Kita halakan saja mouse kita dekat menu tu, dia akan keluar. Okey. Okey, so katakan quotation ni kita nak convert dia jadi invoice. Dia confirm nak beli lah. Kita klik pada kita halakan mouse kepada transfer tu dan kita klik pada invoice. Automatik dia akan convertkan quotation kita kepada invoice. Dan kita boleh tukar ataupun kita boleh edit lah invoice yang baru tu, nak tukar quantity, nak tukar harga. Okey. So ni adalah daripada quotation, dia jadikan invoice. Okay, kita boleh edit apa yang perlu. Mungkin dia minta diskaun lebih, nak kurangkan harga, kurangkan quantity. Kita boleh edit dulu. Okay, kalau dah okey, baru kita set. Ini cara kedua kita nak buat invoice melalui quotation.